Adik, kenapa anak ibu ni? Lapar ke? Nak makan nasi ke nak susu? Susu. Nak susu? Tak nak nasi? Susu. Nak susu. Nanti ibu ambil tau. Tak boleh. Duduk situ, duduk. Duduk. Pandai pun duduk. Nanti ibu ambil susu tau. Duduk situ. Adik duduk kejap tau, ayah nak keluar kejap. Nak ikut. Nak ikut? Adik lapar ke? Adik nak susu? Nak susu. Okey, nanti ayah belikan susu, okey? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatih Awanis dan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Hafiz. Jadi, kami telah mendapat tajuk tentang ayat-ayat awal. Jadi, ayat-ayat awal ni ialah mula-mula kanak-kanak ini dia akan menghafal bunyi perkataan tanpa faham makna. Tetapi lama kelamaan kanak-kanak akan mula faham makna yang mereka gunakan dan menggabungkan perkataan-perkataan tersebut membentuk ayat yang logik. Contohnya dalam lakonan kami kata nak susu. Jadi sepatutnya ayat yang lengkap ialah mereka mahukan susu. Jadi bila masa kecil ni mereka nak susu, iaitu mereka faham maknanya itu. Nanti bila mereka dah besar, mereka faham kalau nak sesuatu tu mereka akan menggunakan ayat yang lengkap. Contohnya saya nak susu. Jadi itu sahaja.